Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Siapa yang tidak kenal dengan pelakon popular menerusi beberapa filem aksi iaitu Hairul Azrin? Luarnya saja nampak ganas dan macho, tetapi sebenarnya dalam hati ada taman penuh dengan bunga-bunga kasih sayang dan cinta. Baru-baru ini, isterinya Hani Zarika memuji sikap Hairul yang begitu rajin menguruskan anak-anak mereka. Sanggup bangun awal pagi, berjaga sepanjang malam demi menjaga anak kedua mereka, Alisa Aisyah yang kini berusia 7 bulan. Anis menganggap suaminya itu adalah wira sebenar dalam keluarga mereka. Berikut merupakan perkongsian dari Hanis Zalika di Instagram. Foto dua beranak itu mendapat berbagai reaksi daripada netizen. Mereka memuji kecomelan wajah Alisa yang tersenyum meriah. Mari kita tengok komen dari netizen. Memang comel kan wajah anak Hanis Zalika dan Hairul Azrin ni? Admin pun rasa geram tengok. Hairul dan Hanis mendirikan rumah tangga pada 5 Jun 2015 dan menerima cahaya mata lelaki yang pertama pada tahun 2016 iaitu Yusof Iskandar yang kini berusia 3 tahun. Admin doakan buat Hairul Azrin dan Hanis Zalika serta keluarga berbahagia hingga ke akhir hayat. Terima kasih korang kerana menonton di Idris Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya.